Hari ini customer sudah order kerusi fin. Mari ikut saya macam mana nak pasangkan kerusi fin ni. Jom. Masa kita unbox, dalam satu box kita ada 2 kerusi dekat dalam. So, kita ada armrest, gas lift, dan kaki ni pipi leg yang boleh tahan 126 kg. Okey, mari kita start pemasangan. Seat dia menghala sini. Dia punya adjustable ni akan menghala keluar sini. Sini akan kosong. Okey, dalam tengok skru dia ada 3 pendek, 6 panjang, 2 kecil, washer dengan Allen key. Lepas itu ada washer tu, masukkan washer tu dekat panjangnya skru dan masukkan macam ni, pasang. 4 skru dekat sini. So untuk backrest ni, okay, tangan dia mestilah menghala depan macam ni. So dia sudah ada skru dekat sini dan dia punya bracket, pasang dia macam ni. Dia tangan gerak dan kita akan skru dekat sini. So benda ni sudah siap, backrest dia sudah siap. Kita pucuk masuk dalam, letak macam ni, dan sini ada 4 skru lagi. Kita kasih skru kan dekat bawah sini. Okay, dia punya tapak dia, roda dia tak asing. Okay, macam mana nak pasang benda ni? Buka yang ni, roda dia, kita plug in saja macam ni. Okay, siap macam ni. So, magic. Kita akan buka. Siap. Kita macam mana biasa nak pasang benda ni, kita test juga, kita tekan lah dari bawah sini. Ini kena buka, kalau kadang-kadang dia ada tutup, kalau tak ada tutup, ditekan aja macam ni. Gas lift itu akan keluar sini, dan tempat kosong ni taruh ke atas. Okay, dan kita try untuk duduk. Settle. Jangan terlupa pula, belakang ada benda 2 ni. Kita nak cantikkan kerusi ni juga. Macam mana? So sini you nampak ada lubang dia kan? Kita kasih dia, tutupkan dia macam ni. Kan? Dah nampak cantik. Tengok, tutup sampai habis. SIF, your office furniture specialist.